العاقبة للمتقين ولا عدوان والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يا سيدي يا كريم. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين. Kita mulai dulu sebelum kita masuk kuliah pada malam ini dengan baca nasrah sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Syekhul Musanniful Alim wa Allamatu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni syarri nafsi. Ilahi akrini bi husni sauti wa na'mati hatta annahu man sami'a qira'ati yadri qatam fil qalbi kana qasiyal qalb. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkina ma nasina.
Malam ni kita masuk muka surat 14. Kitab Cahaya Pengenalan. Soal apa arti sunnah itu? Ni kita masuk. Soal sini makna dia panggil huruf huruf potong. Hak panjang dia kerak di pendek. Asalnya soal. As-soal. Alif lam sin waw alif lam as-soal. Jadi Melayu terjemah pertanyaan. Apakah arti sunat itu? Jadi kita nak bawa kita kenal lebih dekat lagi sunat tu apa. Kerana sunat ni termasuk dalam bahagian hukum syarak taklifi. Hukum syarak, hukum keputusan syarak tu kepunyaan Allah dan Rasul. Tu hukum syarak, bukan kepunyaan makhluk. Kita hanya ikut bila kita mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan bagi kita ke semua, kita jadi hamba Tuhan, dan umat Muhammad kita ikut. Orang tak ikut Tuhan batah tu, bukan hamba Tuhan orang tu, bukan umat Nabi Muhammad yang sah. Jadi kita tak buat tu. Di dunia kita nak beri sah iman, sah Islam. Itu yang kita duduk dunia. Bagi dunia ni pakai cimakan, kaya raya, serenok ramai, begitu saja. Aduh, tak ada arah tuju yang betul. Sebab dalam satu hadis Nabi ada sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu ta'ala dunya li'ibarati la lil imarati. Telah menjadi Allah Ta'ala akan dunia yang kita duduk ni untuk mengambil pengajaran. Tuhan menjadi benar ni apa pengajaran yang boleh kita ambil guna, ambil pakai, beramal. Jadi semua Tuhan buat ni ada ibrah. Buat pokok kayu ada ibrah, pengajaran. Buat batu kan, binatang, gaji, manusia, malaikat, matahari, ke semua ni suruh kita ambil pengajaran. Dia ada wujudnya satu zat Tuhan yang nama Allah. Itu yang pentingnya. Kadang-kadang jadi salah haluan banyak dalam dunia. Dia tak tahu naik ke mana. Itu jadi kerugian. Nabi kata la lil imarati, bukan untuk imarah. Bukan itu imarah nak maju sajalah. Maju tu majulah, kita pun nak maju, kemajuan. Tapi bukan tumpuan nak maju saja, sebab nak kena mati. Bila kena mati, hilang kemajuan, orang kubur di akhirat. Di sana sesuai bawa iman, bawa Islam, buat amal kebajikan. Itulah yang sesuai hidup di alam barzah, hidup alam akhirat. Dunia ni kita maju pasal nak ambil guna kemajuan tu boleh kuat agama Islam, kuat ibadah dengan Allah. Guna kemajuan tu buat ibadah, bukan guna kemajuan lawan Allah, lawan hukum Allah. Itu jadi ramai kali ni. Silap bukan kecil, besar punya silap. Itulah yang sebenar dunia. Wa khalaqal umrah lita'abudi la litana'umi. Telah menjalin ya Allah akan umur, usia kita, umur kita. Ada yang menjangkau sampai 80 ke atas pun ada. Ada menjangkau sampai 90 ke atas pun ada. Tu Mahathir mari kok dia buka lah, dia simpan taruh dalam tu di menara tinggi tu. Apa benda tak tu 30 tahun yang lalu
Dia buka tengok, umur dah 100 tahun. Dia buka lagi tengok, dia tulis tentang apa. Tak tahu ke dia. Tak ada istihar lagi, tak tahu apa benda dia tulis. Boleh tengok tu usia Tuhan bagi. Tapi yang betulnya usia umur Tuhan buat ni apa? Ayat sebetulnya ditambah untuk beribadah dengan Allah. Hak tu boleh sembahyang fardu 5 waktu cukup, boleh mari jemaah, boleh mengaji ilmu fardu ain, sah iman dengan ilmu tauhid, sah ibadah dengan ilmu fiqh, sah bala amal dengan ilmu tasawuf kita ngaji. Jadi hak tu yang betulnya. La lita'na'umi, bukan hanya nak bersedak-sedak. Di sini kedai sup sedap, di sini kedai tom yam sedap, pergi makan kita pun nak sedap juga. Tapi bukan utama hak tu disalah guna untuk buat ibadah di kodling. Itu tak betul lah. Sedap tu sedap lah, memang kita nak sedap, tapi ibadah tu nombor satu. Hal-hal itu kita letak kat belakang. Tu baru kena. Wa khalaqal mala li'infaqi. Tuhan beri menjadikan harta tu iaitulah untuk infak. Infak ni untuk belanja, belanja kepada jalan Allah yang redha. Kita tanam padi misalnya, kita niat ziarah minta Tuhan tolong tahun ni boleh keluar zakat, boleh sampai keluar zakat. Kita niat gitu. Kalau pula kambing ke apa, niat siap, minta lah Tuhan beri sekung belah kambing biak banyak boleh keluar zakat, sebab wajib zakat. Gitu. Bila boleh keluar zakat tu dia kira satu infak harta yang cukup berguna. Itu betulnya. Hipon banyak, boleh pergi umrah, boleh haji. Tu guna harta yang betul. Sedekah ke anak yatim, orang miskin kita tolong, orang buat bantuan Palestin, memang sampai seluruh di sana kita beri. Betul tu infak harta. Lepas tu bila pergi ke akhirat esok, banyak pahala syurga dengan harta dia buat, melimpah luar harta benda. Jangan duit taruh watika getah. Orang sana ada taruh duit watika getah masa akhirat. Masa zaman Pak Allah, orang mari ikut dia meninggal dunia Pak Allah. Boleh baca di kitab ni untuk dia. Ada juga hak bagus dia. Pak Allah ni dia tolong semua orang miskin. Ambil tahu, tapi hak jenis tu dia tak boleh tahan lama baik tak. Nak tarik king di luar tempat. Yang maksudnya betul dia tolong tu. Sekarang siapa RM5, RM6, RM7 zaman dia. Dia tolong. Hak klik Mesir tak ada kerja. Jadi guru jikah zaman dia. Aku tidak akan duduk tukar dagu gitu nak kerja apa. Nak motor tak pandai, bisa motor pegang aku tak tahu. Nak kita orang perut putih. Tu Pak Allah bagus. Tak bagus kita bagus. Tu. Dia tolong banyak. Tapi tak tahan lama di masa itu. Ni dia. Tu untuk belanja. Jadi bolehlah kita baca kata ahli hadiah pada dia. Molek tu molek, tak molek tu kita tak buka siapa pun. Tu dia ikut tunang orang lain tu. Tu Pak lah Fahim tu, anak tu Haji Ahmad tu. Bukan orang biasa-biasa, anak tu. Itu kelebihan dia. Bukan maksudnya cari harta kita niat sihat tadi. Nak beri kalau boleh keluar zakat. Gitu. Niat sihat lah. Bila sampai keluar zakat. Jadi harta tu subuh lah. Banyak lagi lepas kepala akhirat pun dapat.
walil imsaki, walil imsak, bukan untuk tahan taruh, bukan untuk tahan taruh. Untuk taruh lu bilang lah buku simpan, oh tahun ni bulan ni masuk banyak ni berapa ribu, duduk atas batas, kaki atas kaki, duduk buka gitu, duduk tengok buat apa, tak nak guna satu punya, duduk tahan, mati bergebuk anak-anak berkelahi, kawan nak lebih, jadi tu tak kena. Baik tu, dan kita ni kena ada ilmu lah, kata dunia ni. Bila ada ilmu, semua letak perkara jadi sempurna molek, jadi kebajikan. Aku tidak tak jadi kebajikan. Jangan tahan. Lepas itulah dia berkata wa khalaqal ilma lil amali, dan telah menjadi ya Allah akan ilmu. Tuhan menjadikan ilmu, kita mengaji, Tuhan beri ilmu. Dia bertanya ilmu fardu ain tu. Lalu banyak orang tak ngaji. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, tasawuf, semua kena pakai ngaji. Kita ngaji ilmu tauhid, bagaimana nak sah iman? Aku tak ilmu tauhid, tak sah iman. Membenar Allah Ta'ala Tuhan tu tak apa nak jadi, tak apa nak kena. Pasal ilmu tauhid 20 tak ngaji. Mengaku Nabi Muhammad utusan Allah Ta'ala kepada umat sehingga akhir zaman pun tak jadi kemat juga, tak ngaji ilmu tauhid. Itu kena ngaji ilmu fiqh, nak wisah semayang, puasa, zakat, haji. Nak ngaji ilmu tasawuf, nak pahala amal, nak jadi pahala, aku tidak ada jadi. Ni penting. Tu saya ingat tu di rumah ke tu rumah yang mana banyak tu dengar tu urai. Dia kata ilmu tauhid itu dibandingkan kalau buat menang, dia ke buat batas menang. Orang buat menang dia ke batas tu, nak takung air jangan meresak tu baik. Luar batas hikmah. Tu dulu orang dulu pacak kayu jawi lah apalah nak berakah, bila pasang air tu tak pecah. Tu ilmu tauhid tu hikmah batas dulu kalau buat menang. Bila dah batas tu dah kemas dah, cuci apa semua, pasang air masuk. Kalau orang dulu dia cedung lah, ni pakai tabur gitu ya, pakai tumbuh kau lah menang. Dulu cedung lah, kau tak cedung nak ketang ke jenuh berserabu pokok tumbuh. Bila cedung aja dia nak bergedu mudahlah ketang, perah dengan ketaman dulu ni. Bagi belakang ni pada ingat 2 tahun sekali bolehlah pukul. Tu saya dah mukul ni tahun 80-an. Cuti pondok dia bakal kawan ada benda kau bukit Naga, kau ulah perak ni jom pergi mukul, kita pergi. Tapi ngaji pondok gemah boleh 3-4 dah pakai duk cakung tak rok ni. Dia bawa tu pondok duk pegang pen kat kita, bukan duk gemah gedak latung. Dia bawa dah arah di mana lah. Orang kampung hak mukul sak boleh 3 guni 4 guni, kita pun sekerat guni. Padi setahun padi berat, pukul betul tak lebih. Pasal apa? Keras dia ni apa ni, dia kuat melekat di takai, dia kena pakai ketang, perang ketang dia ingat. Tapi masalah kita kata tu benih anak tabu tu, benih apa padi jenis mana, kena pilih. Kalau dari segi fiqh, benih yang dibawa yang cukup molek benih nak ditabur, nak beramal, pak mazhab benih yang dibawa oleh Imam Syafi'i, benih dibawa oleh Imam Maliki, Hanafi, Hambali, itu benih yang cukup terbaik. Dah batas kemas, tabur benih, carilah salah satu pak mazhab. Kalau kita Imam Syafi'i, bila benih dia tu bila pergi tabur ke, pergi cedung buat semai ke, maka dia naiklah takai-takai yang lebat.
Hatu hasil pun lumayan. Kalau dia tak ambil salah satu mazhab yang empat, di tanah pokok sama. Pokok sama ni jamu burung ketitik. Boleh lah, burung merebuk. Jamu burung bukan orang nak makan sama, orang nak makan beras. Benih beras tu. Mesti mazhab yang sesempat mazhab yang empat. Jangan pergi cari hal lain. Kalau tidak, pokok nampak lebat tapi hasil buah tak terang mana, merugikan. Itu benar. Apa tu pula mesti dijaga. Makhluk-makhluk perosak, dengan tikus, dengan kesing, kutu buang, macam-macam, maka mesti menggunakan racun penghapus yang nak binasakan makhluk perosak tu, iaitulah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dia nak menghapuskan makhluk perosak, penyakit ria, penyakit wujud, penyakit sama. Hak tu nak hapus bang, jangan berada. Bila lengkap macam tu, maka berjayalah orang tanam padi. Itu bandingan. Ada ilmu tauhid, ada batas yang kukuh. Ada ilmu fiqh, salah satu mazhab yang empat, mengeluarkan benih yang baik. Ada ilmu tasawuf, peliharaan pokok padi wisubo elok, tak ada makhluk perosak. Tu cara bandingan tu ubah. Itu. Lah ni dia minta mikir. Dia kira tabu ikut dah. Lepas tu orang asing banyak. Orang boleh duit apa ni 7, 8 lori, 10 lori, dia boleh selori ya. Jadi tu maksudnya. Itu kena. Tu kata wa qala ilma lil amali. Tuhan dia Allah menjadikan ilmu untuk beramal, beribadah. La lil mufarakati, bukan untuk buat pecah belah. Ada ilmu buat pecah belah, berkelahi dengan kuanu sebab dia pandai berhujah, wal jidal, dan untuk batah gemari, itu tak jadi. Sampai itulah ulama kata la yakul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. La yakul, tidak adalah, la yakul mar'u, tidak ada seseorang hamba aliman, dikira orang alim, hatta yakuna, sehingga adalah ia bi ilmihi, dengan ilmunya, ilmu seseorang tu amilan, ialah beramal. Boleh sikit beramal kira sikit, boleh banyak beramal kira banyak. Boleh beramal selalu, bukan jenis hipu banyak-banyak duk taruh ilmu, mesti beramal. Itu baru kena. Itulah. Ada kehidupan. Batuk habis. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita masuk kita ni. Itu hadis. Soalu pertanyaan. Apakah arti sunat itu? Sunat ni kita ingat balik termasuk dalam hukum syarak, iaitu hukum syarak taklifi, hukum syarak yang bahasa tekanan di atas hamba yang sudah mukallaf. Tekanan lah kena buat, tapi tekanan Allah Ta'ala itu semua ujung jatuh dia bawa kebaikan, kebaikan, bukan bawa mudarat. Dia tekan suruh buat amal perkara yang wajib, itu semua bawa manfaat, bawa guna yang baik untuk orang beramal. Tuhan dia tak ambil faedah. Kita pulung semayang sampai tak tidur pun Tuhan tak ambil faedah, sebab Tuhan ni maha kamil, maha sempurna zat dia, maha sempurna segala sifat dia, dan sifat dia semua sempurna. Kalau dia suruh tu adalah hikmah kebaikan untuk hamba. Tak gaduh duk tikai pasal apa Tuhan duk wajib kita balas ni. 5 waktu pula semayang,
Tak boleh kan malam satu waktu, siang satu waktu. Kita ni sibuk macam-macam kerja. Selalu oleh susunan yang betul. Masuk Zuhur mayang Zuhur, masuk Asar mayang Asar, Maghrib Isya, itu je. 5 waktu yang tak mengganggu ibadah pada Allah. Dulu ni ada puak kafir mengganggu ibadah dengan sembahyang. Ada orang tanya balik, ganggu tak mana? Kamu cerita. Mayang subuh waktu awal lani lebih 4 minit 4 minit ke berapa minit subuh. Mayang subuh 2 gelak gelemak je. Boleh pergi dah nak kerja nak pakak. Jangan nak kerja. Kebanyakan orang yang pakai mayang subuh semuanya rezeki murah. Pasal pergi awal. Tak yang subuh pakai subuh gajah. Malah mana subuh gajah? Saya dah tengok. Nama subuh gajah buat mayang pukul 10 pagi tu. Tu. Apa yang dia boleh? Boleh nasi kerak lah beriuk. Isi molek tu hak putih-putih balik kebah ni. Bagi tengok nasi kerak. Tu pendek rezeki. Tak mana kan? Mari waktu Zuhur. Panas cering atas kepala. Tu matahari duk cacok atas kepala panas. Lepas tu gelincir sikit kita semayang. Bukan nak kerja apa matahari kembang tu. Boleh berhenti lah. Habis kuat dah 10 minit. Aku nak doa gitu mungkin 15 minit, 20 minit. Lepas tu dia boleh sambung kerja balik, teduh balik dah. Aku doa lagi. Bagi waktu ngarik, waktu yang asar, tak nak ganggu. Bukan nak kerja sampai ngarik. Tu asar, tak nak ganggu. Ngarik. Ayam masuklah ke bank dah. Kita tak balik rumah lagi. Mana ganggu yang ngarik ni? Isya tak ada. Ini dia tak nak ganggu. Tapi mengajar umat Muhammad ni sentiasa hidup dalam kerajinan. Hak tu betul. Bila ibadah dengan Allah kita buat dengan rajin, dengan kasih ke Allah, maka di masa itulah bawa orang Islam ni kepada kejayaan dunia dan juga akhirat. Itulah ibadah. Tak ganggu. Jawapan di sini. Soal jawab ni bagus. Kita tak kena fikir banyak-banyak. Jawab mari jawapan. Jawapan artinya tuntut buat akan sebagai tuntut yang ketiadaan putus. Tu orang panggil sunat. Tu orang panggil sunat. Haniyah sebenarnya dia panggil an-nadbu. Menghukumkan perkara sunat. An-nadbu tu an-nadbu alif lam nun dal ba. Panggil an-nadbu. Tu hukum syarak tu, hukum Tuhan, iaitu talabul fi'li talaban ghairu jazimin. Kalau bahasa Arab ni pun dia ambil bahasa Arab juga, jemuh Melayu. Talabul fi'li tuntut buah. Talaban akan sebagai tuntut ghairu jazimin yang ketiadaan putus tetap. Dia tutup buat tapi tak tetap. Maksudnya kalau kita tinggal tak dosa, tapi kerugian akhirat memang ada lah. Kita tinggal semayang sunat qabliyah ba'diyah, bagi semayang yang ada lah. Semayang subuh dia tak ada, semayang sunat subuh tutup dia taklah jaza. Kalau kita tunai dia boleh sebenar molek sunat dengan niat kerana Allah, boleh pahala. Kalau kita tinggal benar sunat tak mayang sunat subuh misalan, tak dosa, tapi akhirat kira rugi ya. Rugi kok mana? Sebab kelebihan
yang Tuhan beri dalam syurga adalah orang yang sentiasa melakukan amalan sunat banyak, mayang sunat banyak, berzikir, selawat, banyak-banyak. Itu duk jadi meningkat kehidupan dalam syurga besok. Bagai-bagai Tuhan beri kurniaan. Ada satu hadis Nabi cerita bila Tuhan syurga besok ada setengah syurga tu pakat naik dia. Dia tu amal apa? Nak pergi ke mana tak kena jalan kaki, tak kena naik kenderaan lah syurga. Dia jadi serupa dengan burung. Dari mana terbang? Cung di pau burung. Senok kat macam tu. Pakai pergi terus. Tak mana nak turun dia tu. Esok akan berlaku ahli syurga. Pak tu dia tanya kawan tu, mu dalam dunia tu buat amal apa? Apa cerita sikit nak dengar. Nak pergi mana pakai gerbang kiri tak kena dah kaki ke bawah. Masih kata dah kaki. Mu nak dah ke mana tu? Dah maknanya berjalan kaki. Tu kata dah. Tu orang sikit. Tapi lah ni dah jaga dah saya dah dulu lepas mula pergi tua dulu. Tok Che yang dulu cakap lah. Oi, kenal, dari mana tu laju sangat dah kaki tu. Tu dah kaki, berjalan kaki dengan laju. Tu panggil dah kaki. Tu cakap apa ulu-ulu lah. Tu. Tapi kadang-kadang sedar kat cakap ulu ni bukan? Sedar ke? Tu kata dah. Esok pakai terbang. Dia bualan dunia dulu. Saya tak apa nak cerita, tak apa dalam syurga. Tak baca pahala baru cepat menerima balasan pahala. Dia kata saya dulu gaji buat amal sunat, mayang sunat gaji baca Quran, gaji berzikir, gaji selawat, tasbih, tahmid. Banyak hak tu dia kata. Maka dalam syurga Tuhan beri hak tu, boleh terbang di mana. Pakai gigi gitu terbang cung gitu ya. Itu amalan sunat banyak. Kawan tu menyesal aku. Tak buat amalan sunat. Bila masuk syurga lah. Sampai itu kata masuk syurga pun setengah ahli syurga menyesal. Tu. Dia meringankan amalan sunat yang tak berat, yang tak teruk dibuat. Tapi dia tinggal. Ini nak cerita. Itu sunat. Orang panggil tawaran daripada Allah Ta'ala. Bila kita ambil semua mulai, Baba hanya Aziz kata amalan sunat tawaran daripada Allah Ta'ala. Ataupun dikatakan potongan harga. Dia akan tahu kot sebuah merkik apa tu dia nak masuk barang baru. Baru juga, tapi dah setahun tu. Tak ada siapa nak beli. Dia buat potongan harga. Hak 100 dia potong 2, 3, 40 kan. 70 kan. Bagi separuh kan. Tu kan. Pakat terlepas. Gelak pakat asuk supermarket tu, pakat kebun nak beli. Itu barang-barang dunia. Ini barang akhirat. Tapi tidak ada orang yang merebut. Itu amalan sunat, tawaran daripada Allah. Yang dijanjikan dengan beri pahala. Siapa janji? Allah yang janji. Allah Ta'ala yang janji nak beri pahala. Pahala ni apa? Dulu saya dah ngaji. Apa pahala? Bahasa Arab dia kata as-sawa, pahala. Melayu cuma pahala, balas mana pahala? Duk kok mana pahala? Rupa balas mana pahala? Lama duk cari. Ngaji terus jumpa dia kata pahala ni. Nikmat dalam syurga. Tu kata pahala. Kesedapan yang dalam syurga tu lah pahala. Arab kata as-sawa. Pahala. Benar duk dalam syurga. Mahligai. Itu tempat balasan Allah beri. Mahligai. Makanan, minuman dalam syurga. Itu orang panggil pahala. Dalam bahasa Melayu pahala.
sedapan lah syurga. Tapi seronok lah syurga. Orang perempuan dia tak kena hitam tak buat tangan duk gonyok periuk. Patak periuk hitam duk. Hangi tu tak nak gonyok Ada periuk dalam periuk tak cu sana. Sana hebat ni. Tak kena pegang koli duk goreng kat pun kat taman tak kena. Dolan syurga punya segenok. Tu adalah hadis ada cerita. Burung terbang kok apa ni, kok kita duduk di tikat syurga kan, nampak burung terbang. Burung tu kalau masak buat 3 rasa sedap ni. Burung tu mari pusing cung duduk depan kita. Dia kata, tuan nak makan saya ke? Hantu di mana? Tu litar hati tu Tuhan beritahu. Kalau boleh nak makan, tak buat. Burung tu pun di masa tu burung tu pun dia ada mana tercabut dia punya bulu dia. Habis semua dia cuci bulu dia apa semua. Maka di masa itulah masak tu kita tak tahu cara mana. Maka akhirnya dimasak dengan bersegera burung tu. Nak kata buah dalam koli dah periuk tak tahu lah. Tapi sana masak hidang depan. Tapi dipesan makan, jangan makan tulang dah. Tulang taruh tak seluruh je tu. Makan isi saja tu lah. Bila makan habis ke semua, dah selesai dah, kita pun kenyang dah. Burung tak dengan Allah Ta'ala beri jadi balik. Bertakut habis segala tulang dia tu semua. Lepas tu dipasang balik dia punya isi, dia punya kulit, dia punya bulu. Beri hidup balik. Lepas tu ucap terima kasih, terbang pung lagi. Tu sana tu syurga, tu nikmat syurga. Tu kata ma la ain ra'at wala uzun sami'at wala khatara bil qalbil bashar atau kama qala. Ma la ain ra'at, tidak pernah mata kita tengok nikmat lan syurga. Tak biasa, tak biasa masuk. Ya biasa masuk ni Nabi kita Muhammad. Lepas tu Nabi Ilyas, Nabi kita Muhammad dia masuk, dia terbit mari tugas seorang rasul belum selesai, malah Isra wal Mi'raj. Tu biasa masuk. Tak biasa tengok. Nabi kita biasa tengok. Wala uzun sami'ah, tidak pernah mendengar oleh telinga. Wala khatara bil qalbil bashar, dan tidak pernah melitah oleh hati kita. Malah mana nikmat syurga. Cukup hebat Tuhan beri. Itulah aku kata syurga, itulah panggil pahala. Jangan duk minta lah ni. Kalau ada ke berilah. Lumayan lama ni, dekat 30 tahun ni, mana dia pahala habuk pun tak nampak ni. Tu tak pandai tu cakap gitu. Apa ke dia pahala nikmat syurga. Lagi mu tak mati, tak ciut sangkala yang kedua. Pertama jahanam malam ni, tak ciut sangkala yang kedua, tak akan jumpa syurga. Sebab Tuhan aturan dia macam tu. Kena mati dulu, hidup di alam kubur alam barzakh. Lepas tu tunggu ciut sangkala yang kedua, kita bangkit ke semua. Tuhan buatlah, itulah hadis Nabi cerita dalam Quran cerita. Lepas tu pergi pakai berakat ramai-ramai pergi pada mahsyar, kena hisap apa semua. Selesai hisap kena timbang. Lepas timbang selesai lakah sirak, barulah yang selamat masuk surga, tak selamat jatuh neraka. Itu benar je. Yang tak boleh kita lupa benar ni, benar betul. Jangan sengah tu dia nampak berasa buat cerita bahari, cerita tua-tua. Mana boleh cerita betul. Quran tepuk cerita dia ni. Itulah pahala. Kerana membuatnya, maksudnya yang dijanji kena pahala kerana membuatnya. Membuat apa dia? Perkara yang sunat tu. Puasa sunat, sembahyang sunat. Kalau tinggal tak dosa, pergi buat, boleh pahala kerana Allah. Kerana membuat
perkara tu. Perkara boleh sini boleh lah. Membuat perkara. Perkara yang sunat yang dijanji kena beri pahala tu. Dan ketiada janjikan dengan seksa. Tinggal amalan sunat. Kita tak engkar. Kita tak menolak. Tapi kita segan nak buat. Maka keadaan begitu tak diseksa dengan azab neraka. Itu benar sunat. Benar wajib tak boleh. Tinggal siap orang mukallaf kena seksa kalau buat amal sehingga menggugurkan kewajipan. Risah molek sembahyang fardu yang 5, puasa fardu, jalan lagi kerana Allah boleh. Kerana meninggal perkara yang sunat tu. Perkara yang sunat yang dijanjikan dengan beri pahala nikmat syurga tu. Seperti sembahyang 2 hari raya. Raya Aidilfitri baru ni nak mari pula raya Aidil Adha, raya korban. Kita kau ni raya paling meriahnya raya puasa kan. Lari Indo buat mohon buka taruh habis ni. Segenap tak buat lagi lah, tak ada masalah dia. Buat keluri silaturahim. Rumah terbekat tu rahim lah. Panggil adik-beradik adik-adik Nepal pun nak mari saja gitu. Dalam makna ni mari boleh jumpa adik-beradik lama, kawan-kawan bagus silaturahim. Pasal apa tak boleh. Rumah terbuka tapi silaturahim bagus kan. Tu gaya Adha, gaya korban betul lah. Gaya Adha aku tak ada korban, jadi senyap lah kapung. Lepas maya buat korban, walaupun seekor kambing pun tak apa. Kalau ikut nak abah dia kita masalahnya kalau lui cahaya bapa boleh buat korban ya bapa. Ya bapa boleh kau doa duk teringin lama nak buat korban. Duit pun duit tak biasa cukup. Ada sikit hak lain nak guna hak benda lain lebih lagi. Duk taruh. Boleh ayah bapak lah kita matlahin dia kata. Boleh abah buat korban. Kau doa kau yang lemah. Kau yang muktamad. Kambing, lembu, kerbau, unta boleh lah. Benda tu unta, kerbau, lembu, kerbau tu dikias dengan lembu, kerbau. Kami biri-biri, kami kapung, tu cukup umur lah, dia kata cukup umur boleh. Jadi bila buat korban ayah korban, ayah haji orang panggil, baru meriah sampai itu negeri mula Kelantan pergi kepada Tani, meriah mereka gaya korban meriah. Yang lain ni senyap tak apa nak ni kita daripada Perlis satu Perlis kita ada lagi kat Kedah mai turun kat bawah ni Kop Perak, Kop Pulau Pinang turun je Kop Selangor ni. Kita ya puasa meriah tak pula apa lah boleh. Bukan sampai haram, ada ustaz mana kata haram tak boleh lah. Duk raya sampai cukup 30 Syawal haram kau mana pada tu. Haram aridi kan, haram zati. Itu kalau buat harus ya kita nak puasana, kita puasana dulu, tak ada masalah. Lepas tu nuri satu rahim, apa salahnya? Kadang-kadang tu ada juga hak ekstrim terajak lebih tu. Itu tamu lah gitu. Soal apa arti haram itu? Ni bina pula. Dia hukum 5 kan. Hukum syarak ni menghukumkan perkara tu ada 5. Hukum atas perkara wajib,
hukum atas perkara sunnah, hukum atas perkara haram, hukum atas perkara makruh, harus semuanya 5. Jadi perbuatan kita mukallaf, cakapan kita mukallaf, dari segi etika hati kita mukallaf, dia tak lepas dari 5 tu. Kadang-kadang wajib kita kena buat, wajib kita kena kata, wajib kita kena etika mengaku. Dia dah gitu. Ada surat sunat, kita bercakap sunat, buat sunat, etika sunat. Ada ni pula haram, haram kita buat, haram kita bercakap, haram kita etika. Tu dia kena ngaji kitab fiqh pula. Ni dia orang panggil sami lalu gitu ya. Dia sebab nak cara tauhid, tapi nak tinggal ilmu syarak tak boleh jugalah. Sebab apa? Sebab ilmu tauhid ini termasuk dalam hukum wajib fardu ain kita mengaji. Sebab tu orang mari hukum syarak ni, takut setengah orang faham mengaji ilmu tauhid sifat 20 ni tak masuk perkara wajib. Jadi dia ambil kira juga hukum syarak. Tu caranya. Sebab ada setengah orang kata tak wajib ngaji sifat 20, binaah masuk neraka, mulut tak jaga. Ada pula ngaji sifat 20 masuk neraka, ambil di mana? Tunggu dia siapa? Dia tengok muka tunggu lah mana. Dia kata ngaji sifat 20 masuk neraka. Tak ngaji sifat 20 tu masuk neraka. Sebab tak kenal Allah Ta'ala tu Tuhan. Kenal nama ya, diri Tuhan tak kenal. Diri Tuhan bersifat wujud, bersifat ada, dah tak ngaji. Diri Allah yang bersifat dengan kidam, sedia, tak ada mula. Dia Allah Ta'ala bersifat dengan bakar, kekal, tak ada akhir, suk. Tu kau panjang 20 sifat. Tak kenal. Tu dia kata tak kenal sifat wahdiyah, tak kenal buah diriah, tak kenal sifat timu buah timu mikir, tak kenal timu mikir. Kena sifat dulu. Kena sifat dulu. Kita pergi ke pasar hari nak beli ikan, kita tengok ni ikan temenung ni, balas ni, ni ikan tambat, tengok, ni ikan apa, tengok tu tenggiri ke apa, sifat. Kalau kata semacam belakang, teruk ke, mau beli ikan apa tak cuy, lepas tu beli ikan, nama apa tak cuy, sifat tak ada. Kita tak beli, dia takut nanti lama tak ada sifat langsung. Ikan temenung ada sifat dia, ikan keli ada sifat dia, dia tak sama. Ikan keli, ikan bau, dia tak sama. Walaupun sama ada tanduk, sifat dia beza. Tu ikan tu, tu sifat. Ni Allah Ta'ala pun ada sifat yang kodim. Melalui sifat itulah kita kenal zat Tuhan. Melalui sifat tu kita kenal diri makhluk. Pasal apa pula kan sifat 20 masuk neraka? Tak kan sifat 20 masuk neraka, tak kenal Tuhan. Jawab gitu pula bagi dia. Ni amalan ini jadi pasal itu. Lo komen. Lo pelekeh hak ulama-ulama yang nak beri selamat iman dan Islam ni, dia buat memang gitu kami. Soal apa arti haram itu? Al-jawabu jawapan, artinya tuntut tegah. Ni kira hukum syarak. Tuntut tegah daripada berbuat akan sebagai tuntut yang putus yang tetap, yang dijanjikan dengan beri pahala kerana meninggal buat. Maksudnya Tuhan buat benda haram ni tak sia-sia lah. Pasal apa? Pasal kita tinggal benda haram, kerana Allah Ta'ala patuh ke Tuhan, tak minum arak, kita tinggal kerana patuh ke Tuhan, kata haram. Tak main judi, kita tinggal kerana patuh hukum Tuhan yang mengharamkan, kerana Allah boleh pahala.
tak minum arak kerana dunia perintah Allah boleh pahala. Kalau kata tinggal minum arak pasal tak berakhir, oh tak boleh bau busuknya, tak lalu lasu hamba ni. Pasal tak lalu pahala tak boleh. Tu dulu ingat masa bulu ceramah tu. Orang kita ni dia kata kalau lari babi lalu ludah pui. Kalau lari agak lalu terbalik mari senyap dia tengok makan agak habis banyak lagi tak makan agak sakar makan 2 ketong tu dah lah. 2 ketong agak tu je kan biar ada juga lah. Lalu lari babi ludah pui, lalu lari arak senyap tak ludah terbalik. Tapi tak ramai orang Melayu. Tu dia minum 2 ketong tu pun tak berapa. Orang tu tua dulu kita depa makan 2 ketong. Tapi tak biasa orang lain kalau sini nak mati cepat tu. Dak jampu pun ala merapui kau dah. Ada di sana tu. Merapui kau dah. Ada di sana tu. Kau pula asyik tu, ada tu ceritakan saya, kata buat cik lemu habis wegau, gedebuk-gedebau, dia cedak pun masuk dalam periuk ketong. Tu ke gelak gelemak lah perut, dah mari surah masjid dah buat tu dah. Gelak pasti lemu tu. Sungguh ke? Sungguh. Kata dia, apa lah sampai tadi 100. Rebuh 2-3 lek tu dah 5 lek, buatlah apa ni. Ubah kecil manis dia pakai bagus Kaki hak buruk ke manis tu ada daripada cerita. Kok pula daripada cerita kawan cerita rebuk 2 ketong renang masuk itu. Boleh biasa kenal kaki hak buruk kecil manis tu. Ada semua kata sembuh. Bukan semua makan buah bergatang-gatang. Suruh kena kaki tu. Wih kecuk molek dia pakai ketong tu sebab dah kelak. Hilang. Itu waktu tua dulu saya ceritakan saya. Lepas gigi 2 ketong, jemur atas 3 mukuan, atas jemuran, dulu jemuran dah kan. Waktu boh dalam balang, buat gila bukit. Pasal apa? Pasal nak gaji kayu balak, hak gaji panjang. Belah nu seorang tarik mana ada gaji tinggi masa tu. Badan bola tak pakai baju mu seorang sana tarik mari. Kalau tarik pergi nak kerat bala. Nak buat tiang, buat rasuk orang. Makan 2 ketong, ambil bong dalam mulut, mama minum air. Tu kau pecah peluhnya satu badan. Hari tu ada dak lah bu. Coca-Cola apa tu. Ubat batuk, buat nyamuk. Tu nak terima guru rasa tu nak mati cepat. Tu makan mampu, sana makan. Tapi kita tak akan dia dah. Tu. Buat ubat boleh 5 lek. 25 lek racun. Lala anti dadah kata racun. Tapi taklah jadi sebab dadah. Wasak badan. Jangan jadi halu, nipis, air 2 mata beramu terbit. Kena boleh segelas 2 celak mata luar nak minum kat selari lah tu. Tu berlaku. Itu dia kira benar haram juga. Haram sebab merosakkan tubuh badan. Tu benda macam tu. Dan dijanji dengan seksa. Siapa adalah Ta'ala? Azab neraka, kena waka dengan api neraka kerana membuat seperti minum arak. Kerana membuat seperti minum arak. Arak ni dia haram daripada watanan buah anggur. Arak ni buat pada buah anggur. Anggur hak merah tu. Dia kata hak tu hak molek kelibat arak. Molek tak lama arak. Dia perah-perah buah dalam masuk dalam tong ke apa. Perah taruh 40 hari. Masa tu lah dia berbuih keluar. Masa tu mabuk. Kalau lak taruh situ, jangan lebuh benar apa. Bila dia berubah yang kejadian Allah Ta'ala ubah tu,
lepas baru hari jadi orang panggil cuka lah, cuka inak. Cuka tu dah kali pula sebab dia habis dah masa arak habis dah. Orang panggil cuka apa, cuka anggur. Masa tu boleh makan. Orang Arab dia, kita jarang kan ambil cuka turun, bukan cuka padi tu, cuka padi tu nipis buat beruk, ada bola behol. Ini cuka anggur, cuka tamak, buah masuk dalam makuk kan, buah garam masuk sikit, ambil cuti roti mengali tu cicah makan. Sedap kan. Itu Rasulullah sendiri pun suka cicah roti dengan cuka tamar. Itu tak apa. Tapi masa 40 hari tu tak boleh. Najis, arak dia najis, sampai tu dah najis. Tapi kau syarak ni bila jadi cuka, tung dia suci balik pula. Begitu. Itulah kitab mereka. Lain daripada buah anggur, dia panggil tuak nipah lah apa tu. Air tebu jadi tuak kan. Orang dulu kapik tebu, lu masak malam kawah, saya dah makan kalau dulu ni. Makan ubi kayu, dia bawa makan sedap rupanya ni. Dia melegak tu. Air tebu tu duk melegak kan, dia jadi menisang tu. Dia buang kulit tu, kulit ubi kayu tu. Kulit buang kayu dia pakai dengan batang dia tu, dia buang cuci semua, dia celup masuk itu, celup masuk itu. Bila masak dia akik mari orang sedap menyerah masuk dalam ubi kayu tu. Tu saya dah makan kali, baru tak jumpa dah. Dia kapik pakai kayu kan, kebor duk pusing. Tu lah baca kopi dulu ni, lepas tu nak kecil manis agak lama. Ni gurau putih dia buah bahan dia macam. Ni umur 20 nak kecil manis dah. Tua dah kata lah antibody dia lemah dah. Hang muda kecil manis dah. Kena cek tengok makanan tu. Banyak buat kacau manis. Tu dulu. Tapi kalau lak lama, mabuk. Tu sawan duk cerita. Dia kata saya gitu tak tahu duk berbuih tu dia pun tak ada masak dalam kawah lagi itu bu. Dia naik buih ya. Dia cedok makan. Dia tak pening kau. Tapi tak tahu lah kan. Masa jadi tua lah. Itu boleh tua lah masa berbuih tu. Tetapi kalau pegat taruh lebih daripada tu mungkin jadi cuka. Tapi orang tak sabar buat cuka tebu kan. Tu dulu lah. Ni dah lah itu semua hilang belakang lah. Buat tebu kapik makan, jual tebu, tapi tebu kecil manis ada ke Bamal. Kalau kecil manis ada, aku kena dah jawab saksi teko. Dia ni tepat. Dia cukup manis, cukup pure. Tapi hak tak campur air ya. Dia pakai hak asal dia tu. Boleh dah jawab kau boleh makan kau. Ni menyacak lah. Kakak nak 20 lah. Makan itu tu dia manis yang cukup kuat. Itu maksudnya seperti minum arak. Minum arak dulu ada dalam TikTok, ada orang ni cerita Tok Wali Hasan Kelantan, orang panggil Pak Suasan. Dia masa kecil-kecil tu ngaji bodoh. Abang dia cukup marah. Abang dah getuk ke mana tu. Bapa tu ngaji mana tu. Tu Wali Hasan Kelantan. Tahun 80-an. 80-an dia biasa lawan dengan Tengku Zaliu. Gua Musang. Kita kau kenal. Gua Musang ni banyak orang asli. Banyak. Dia ni duduk ceramah sana ceramah sini, ada seorang cikgu tanya. Dia ingat ni. Cikgu tanya, cikgu lah tanya ni Pak Cuk, pasal apa arak tu asal dia arak perah buah anggur, bukan pernah najis pun. Kalau tua daripada apa nama
Daripada perahan lain daripada buah anggur. Air tapai ke apa kan. Bukan buah anggur. Pasal pada arak tu haram. Kalau kita jawab guna. Guna jawab tu payah kau nak hurai panjang kat tu. Tak kena tak tahu lah. Pak asal jawab gini. Kalau mu fikir balas tu, tahi mu boleh makan. Cuba mu ingat makan nasi makan apa ni? Makan nasi, nasi itu suci tak? Suci. Makan ikan perotan, makan daging ayam, suci tak suci? Pasal bila jadi tahi, pasal apa mu tak makan ni? Oh, kena buat tu senyap tu, tak kata apa lah. Ni pun serupa lah, tak boleh nak fikir. Walau perahan buah anggur, perahan buah tamar, air tebu asal mula belah jadi arak tua ni, dia kira daripada buah anggur. Daripada buah anggur panggil tua lah. Dia kata itu, kalau buah anggur dia panggil arak al-khamru. Dia tak panggil nabis. Nabi itu perahan daripada buah anggur. Nira ke apa tu dia jadi nabi, dia jadi tua. Nabi tua. Tapi yang lagi kelatan, haduk nira panggil tua lagi, kita nak boleh kena tua mabuk. Dia kata nira. Tak ubah lagi. Dia panggil tua siap dah. Dia panggil apa? Iktibar ma yakun. Iktibar bagai lagi akan datang. Gelak lama, jadi masa lama-lama jadi tua. Dia kira hal lagi akan datang. Kita kira nak minum lah tu. Nira. Bagus. Tu, itu agak. Jadi dari situ dulu insyaAllah kita sambung soal apa arti makruh itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabi wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Wa hablana ya wahhab wa ilman wa hikmatan wa razqna radaqulana masalah. Allahumma qsim alana wa waladana wa barik lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Bisa akhiri sudah pada malanya wabillahi taufiq.